kemanusiaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita sebut tuan-tuan kemanusiaan, sebenarnya ini adalah merupakan salah satu daripada matlamat, salah satu daripada tujuan tarbiyah, pendidikan, penyebaran ilmu dalam kalangan manusia, iaitu adalah usaha untuk memanusiakan manusia, yang disebut dengan insaniyatul insan, memanusiakan manusia. Sebab tuan-tuan, kalau sekiranya proses usaha ikhtiar untuk memanusiakan manusia tidak berlaku, maka manusia akan berubah watak menjadi binatang. Wal'iyyazubillah. Sebab itu saya baca dalam satu artikel, ditunjukkan gambar sekali bagaimana satu wartawan mendedahkan satu kejadian menyayatkan hati. Kejadian menyayatkan hati, satu bayi dibuang di lungguk sampah, letak dalam plastik, buang di lungguk sampah. Tiba-tiba bayi itu ditemui oleh seekor anjing. Anjing ni dia tokak plastik ni, dia gungung bawa keluar daripada lungguk sampah. Wartawan boleh ambil gambar, dia tulis itu. Yang akhirnya bayi itu selamat kerana anjing tu. Dia tulis di situ, seorang anjing telah menyelamatkan bayi yang dibuang oleh seekor manusia. Ni. Boleh nampak lah. Seorang anjing telah menyelamatkan bayi yang dibuang oleh seekor manusia. Jadi dia jadi begitu. Kalau sekiranya proses memanusiakan manusia itu tidak berlaku, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang kita maklum, adalah qudwah hasanah, contoh teladan yang baik. Dalam kehidupan manusia ini, daripada banyak-banyak contoh teladan yang baik, Allah Subhanahu wa taala tampilkan Nabi juga sebagai contoh teladan yang terbaik dalam usaha memanusiakan manusia. Maka sebab itu Syekh Khalid Muhammad Khalid telah menulis buku ini, dan dia namakan Kemanusiaan Muhammad, Insaniyatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dalam masa yang ada ini kita boleh tengok satu dua perkara, insya-Allah. Cikgu Sukarno sebut sampai pukul 11, 2 jam lah 11. Saya bersedia setakat sejam ya. Jadi sejam lah, insya-Allah. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, di sini disebut ada 5 sifat yang ada kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan Nabi Muhammad adalah seorang manusia yang sangat prihatin kepada manusia yang lain. Jadi dari sudut kemanusiaan, Nabi sangat mengambil berat. Pertama disebut iaitu ar-rahmatu muhjatuh. Sifat pertama yang ada kepada Nabi ialah rahmah itu adalah jiwanya. Bila sebut rahmah, semua kita maklum. Satu ayat Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak diutuskan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan membawa rahmat untuk sekalian alam. Maka rahmat itu menjadi jiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terjemahan yang paling mudah untuk kita faham maksud rahmah ialah kasih sayang.
Jadi kasih sayang adalah jiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi tegaskan dalam sebuah hadis. Nabi kata, innama ana rahmatun muhdah. Hanya saja aku ini, kata Nabi, adalah rahmah. Jadi batang tubuh Nabi itu sendiri lambang kasih sayang. Muhdah, lambang hidayah, petunjuk, pembimbing kepada manusia. Jadi tengok saja batang tubuh Nabi, dengar saja cerita Nabi, faham kita bahawa memang benar Nabi menjiwai kasih sayang, bukan sekadar pada lidahnya, bukan sekadar pada kata-kata ataupun pada mainan kata-katanya, tetapi susuk tubuh, tingkah laku, apa sahaja yang dia buat, Nabi menjiwai kasih sayang, rahmah kepada sekalian umat. Sebab itu tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, diceritakan di sini bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sudut kasih sayang ini. Walaupun Nabi tidak dapat merasai kasih sayang daripada manusia yang bernama ibu, yang bernama ayah, yang bernama datuk, yang bernama orang-orang yang rapat dengan Nabi. Tetapi hasil daripada asuhan didikan Allah Subhanahu wa taala, Nabi dapat menumpahkan kasih sayang kepada manusia sekeliling. Kalau tuan-tuan kita perhati kisah-kisah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas rasa kasih sayang terlalu prihatin kepada apa sahaja yang ada di sekeliling. Sebagai contoh, sesudah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah, tak lantik jadi rasul lagi, Nabi mula menumpahkan kasih sayang dan menunjukkan bukti bahawa dia sangat prihatin dengan keluarga Abi Talib. Nabi minta kepada Abi Talib, serahkan Ali untuk Nabi pelihara. Sebagai tanda apa? Balas jasa. Sebagai tanda apa? Prihatin Nabi kepada keluarga Abi Talib. Nabi tahu Abi Talib seorang bapa saudara yang sangat-sangat memegang amanah daripada bapaknya Abdul Muttalib untuk jaga Nabi. Dalam keadaan Abi Talib bukanlah orang senang. Abi Talib bukan orang kaya. Abi Talib ada tanggungan yang ramai. Atas keprihatinan Nabi, rasa kasih sayang dan simpati Nabi, Nabi minta, Ali serah kepada aku untuk aku jaga, untuk aku yang biayai kehidupannya. Inilah di antara bukti Nabi prihatin. Kalau kita saksikan lagi kisah yang masyhur, biasanya diceritakan di hari-hari raya. Satu pagi hari raya, Nabi keluar dari rumah. Dalam perjalanan Nabi, tiba-tiba Nabi bertemu dengan kanak-kanak duk berlari, duk bermain berseronok. Tapi dari ramai-ramai yang seronok, ada satu kanak-kanak duduk tepi jalan, termenung, menangis. Bila Nabi tengok budak duduk teriak, Nabi singgah, berhenti, tanya apa hal. Mengapa sedih? Orang lain duduk berlari. Budak ni jawab, macam mana saya nak gembira? Saya tak ada ayah, saya tak ada mak. Mana pi ayah? Dia jawab, ayah saya terbunuh syahid sewaktu berjuang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mak dah kahwin lain, ayah tiri bawa pi. Yang ni yang duk jadi masalah ni tuan-tuan. Orang laki-laki ni yang duk jadi masalah. Dia berkahwin dengan ibu tunggal, dia nak ibu, ya anak tak mau. Berlaku zaman Nabi. Bila Nabi melihat dan menyaksikan kejadian yang seumpama ini, Nabi sebut pada kanak-kanak ini,
wahai anak, maukah kamu kalau Aisyah menjadi ibumu? Subhanallah. Maukah kamu wahai anak kalau sekiranya Fatimah menjadi kakak kamu? Yang budak ini boleh jadi waktu dia bercakap, dia tak tengok pun muka Nabi Muhammad, tapi bila dengar bila dengar Aisyah, bila dengar Fatimah, masyhur, semua orang tahu Aisyah isteri Nabi, Fatimah anak Nabi. Bila sebut begitu, fahamlah bahawa yang bertanya ini adalah Rasulullah. Gembira budak ini. Ini kasih sayang. Ini rahmah yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat luar biasa. Yang rupanya tuan-tuan, Allah lalui perjalanan hidup Nabi bermula sebagai seorang anak yatim, melahirkan rasa simpati, rasa perasaan yang sangat tinggi terhadap orang yang melalui nasib yang sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara contoh yang dibawa kepada kita, menggambarkan betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang sangat menjiwai rahmah kepada sekalian manusia. Itu yang pertama. Saya ambil cara ringkas-ringkas lah. Memang sangat banyak dan banyak contoh-contoh yang diberikan. Kemudian yang kedua, wal adlu syari'atuh. Macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan contoh sebagai seorang manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain. Yang dikatakan kemanusiaan Nabi Muhammad ini iaitu wal adlu, dan keadilan, adil. Adil syari'atuh adalah syariatnya. Adil tu jalan Nabi. Tidak ada dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun sikit keinginan untuk melakukan kezaliman. Sebab itu pernah berlaku satu kejadian, bagaimana seorang Arabi, Arab darat di kampung, mai berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu rasa tak puas hati dari sudut agihan-agihan yang diterima. Lalu dia sebut kepada Nabi, dia kata, i'dil ya Muhammad, adillah olehmu wahai Muhammad. Dia rasa biasalah kadang-kadang di bawah ni tengok ke atas ada rasa tak puas hati. Langsung pergi berjumpa, wahai Muhammad, adillah olehmu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, faman ya'dil illam a'dil. Wahai saudaraku, siapa lagi yang lebih adil kalau sekiranya aku tidak adil? Artinya Nabi bagi satu jawapan yang cukup tegas bahawa bukan sifat aku melakukan kezaliman pada manusia. Bahkan adil adalah merupakan syariat aku, jalan yang aku lalui. Tak mungkin seorang rasul, seorang utusan Allah Subhanahu wa taala melakukan kezaliman. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pemimpin. Kita semua juga adalah pemimpin. Pemimpin dalam urusan kita masing-masing. Yang kita ditakdirkan oleh Allah menjadi pemimpin dalam masyarakat. Kita ditakdir Allah sekurang-kurang memimpin ahli keluarga. Maka kita juga kena dan perlu mencontohi sifat adil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita perhati dalam dunia kita hari ni, tak saat pukul 9 sambil-sambil nak mai, saya dengar radio berita, salah satu daripada laporan berita dunia, iaitu berkenaan dengan pergolakan yang berlaku di Syria. Kesan daripada kajian yang dibuat
pada jasad-jasad manusia yang mati dibunuh di Syria, didapati ada unsur-unsur penggunaan senjata kimia terhadap rakyat. Tuan-tuan bayangkan, seorang pemimpin yang bernama Bashar Assad nak pertahan kedudukan dan kuasa yang dia pegang, sanggup menggunakan senjata yang dibeli hasil daripada duit yang mungkin dikutip daripada cukai rakyat. Tiba-tiba senjata yang sepatutnya dijadikan sebagai alat untuk nak mempertahan kedaulatan, menjaga keselamatan negara, alat itu dihalalkan balik kepada rakyat, bunuh rakyat. Sebab itu Syekh Ali As-Sabuni dan sahabat dia yang mai ke Malaysia, yang singgah di Kedah, cerita kepada kita dalam tempoh 2 tahun sahaja Bashar al-Assad telah membunuh syahid yang boleh disenaraikan lebih daripada 60,000 rakyat. Diceritakan lagi kepada kita, yang tak boleh disenaraikan, hak boleh senarai 60,000, yang tak boleh disenaraikan. Pasal kalau senarai juga, nescaya ahli keluarga orang yang disenaraikan sebagai syahid ini akan diburu oleh tentera, oleh polis yang menjadi pendukung kuat kepada Bashar ini, dan keluarga juga dibunuh. Maka tak boleh disenarai. Disebut jumlah mereka yang tak boleh disenarai ini lebih daripada 200,000 orang. Mati, tuan-tuan. Mana keadilan? Nabi SAW kerana telah menunjukkan keadilan yang sangat tinggi dalam pengagihan harta rampasan perang, dalam menguruskan negara, dalam menguruskan negeri, dalam mengagihkan kekayaan negeri, yang menyebabkan, tuan-tuan, sifat itu turun kepada para sahabat Nabi SAW yang dilantik sebagai khalifah selepas itu. Sebab tu kita baca, tuan-tuan, sejarah Sayyidina Abu Bakar, hebat. Baca sejarah Sayyidina Omar. Kalau Omar Al-Khattab, Omar ni macam photostat Nabi Muhammad. Memang hebat Sayyidina Omar. Saya sebut macam photostat. Pasal apa macam photostat? Ada satu kisah diceritakan oleh seorang khatib di Mesir dalam khutbah Jumaat dia. Sehingga hari itu orang yang pergi sembahyang Jumaat ni bila dengar cerita dia, subhanallah, kita pun tak pernah dengar cerita yang begitu luar biasa berkenaan dengan Sayyidina Umar. Ceritanya Rasulullah dah wafat. Sayyidina Ali karamallahu wajhah tidur malam bermimpi. Dalam mimpi dia masuk ke dalam masjid, laungan azan, masuk masjid, kemudian Nabi SAW masuk, kemudian iqamah, semayang. Bila semayang, Sayyidina Ali dalam mimpi ini semayang di belakang Nabi. Nabi baca pagi itu surah, ayat, subhanallah, menusuk masuk dalam kalbu, suasana yang sangat tenang pagi itu. Sayyidina Ali rasai itu dalam mimpi. Selesai semayang, bagi salam. Tak ada nak bangkit, tiba-tiba ada orang bagi salam di pintu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum para sahabat semua pakai jawab. Rasulullah pun pusing tengok pintu. Ya Rasulullah, saya ada bawa sikit buah-buahan nak bagi pada para sahabat. Dalam mimpi. Lalu pada ketika itu Rasulullah SAW dalam mimpi ini mengarahkan Ali, bangun, pergi ambil, bagi kat sahabat-sahabat. Sayyidina Ali bangkit pergi ambil. Di pintu ni ambil raga buah ni, dia pun bawa pergi bagi seorang. Buah ni rupanya buah kurma, tamar. Bagi seorang pada sahabat. Mula daripada sah belakang sampai depan, akhirnya sampai depan Rasulullah. Dia pun letak raga depan Rasulullah. Ada lagi baki buah. Rasulullah SAW ambil sebiji,
suap dalam mulut Ali. Dalam mimpi. Bila suap dalam mulut Ali, Ali pun makan buah ni. Rasulullah suap ni. Makan. Pepak makan, rasa sedap, rasa manis. Dia pun sebut, ya Rasulullah, manis sungguh, sedap sungguh buah yang kamu suap ni. Alangkah seronoknya, alangkah lazatnya, alangkah gembiranya aku kalau ya Rasulullah engkau tambah lagi sebiji. Nabi pegang, tak ada nak suap, terjaga. Jaga daripada tidur. Rasa manis di mulut ni. Waktu tu teringat balik kepada Rasulullah. Rasulullah wafat dah berapa tahun dah. Teringat balik, menangis dia pagi tu. Teringat pada Rasulullah sungguh-sungguh. Tak apalah, bangkit dia, bangkit sembahyang tahajud apa lebih kurang, selesai azan. Azan subuh, dia pun keluar. Waktu itu Khalifah Sayyidina Umar Al-Khattab. Bila keluar daripada rumah, masuk dalam masjid, dia terasa suasana masjid pagi tu macam dia mimpi tadi. Dia punya heningnya suasana, dia punya terasa pada waktu tu, subhanallah, macam aku mimpi tadi. Kemudian iqamah, sembahyang, Umar jadi imam. Waktu Sayyidina Umar jadi imam ini, Sayyidina Ali sudah terasa cara Umar baca, cara Umar imam macam Rasulullah. Habis sembahyang, bagi salam, tak ada nak bangkit, tiba-tiba orang bagi salam di pintu. Sayyidina Ali terasa, ini semacam mimpi aku. Satu orang bawa satu raga yang besar lah, sahabat ramai, bawa satu raga besar. Ya Amirul Mukminin, saya cadang nak buat kenduri sikit pagi ni. Ni ada buah tamar, nak hadiah pada sahabat-sahabat. Jadi masing-masing pekat beralih di pintu, masing-masing pekat tengok. Umar nak perintah siapa untuk bangkit pergi ambil. Tiba-tiba Sayyidina Umar kata, Ali mana Ali? Sila bangkit pergi ambil. Sayyidina Ali kata, ni baru nak lebih kurang mimpi aku tadi. Dia pun bangkit pergi ambil. Sayyidina Umar kata, bagi kat kawan-kawan kita, bagi depan belakang sampai habis semua, mai letak depan Sayyidina Umar. Letak saya depan Sayyidina Umar, tak ada apa lagi. Umar ambil sebiji, suap dalam mulut Sayyidina Ali. Orang lain mana nak tahu apa, tapi Sayyidina Ali rasa, ni macam mimpi aku. Suap. Ali pun makan buah ni, kemudian dia sebut pada Sayyidina Umar, ya Amirul Mukminin, buah yang kamu suap ni sedap sungguh, lazat sungguh. Kalau boleh tambah sebiji lagi, seronok aku. Sayyidina Umar kata, kalau Rasulullah tambah tadi, aku akan tambah sebiji lagi. Tuan-tuan bayangkan, mai ikut mana cerita ni. Kalau Rasulullah tadi tambah kepada kamu sebiji lagi, aku akan tambah pagi ni. Orang lain terpinga-pinga, tak tahu cerita apa. Yang mimpi Ali, tapi berjadi dalam dunia realiti dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhum. Ulama simpulkan, Sayyidina Umar, dia punya jiwa dia semacam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu tuan-tuan bercakap tajuk keadilan, bercakap tajuk kesaksamaan, dunia akan bercakap mencontohi Sayyidina Umar Al-Khattab. Sangat luar biasa. Macam mana Umar jadi begitu? Daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan memang tuan-tuan, Islam ni indah. Islam indah. Apa sahaja sistem yang berasaskan kepada Islam, indah. Kita tengok sistem ibadah dalam Islam, hebat. Ada satu India beragama Hindu. Dia kata, aku berjalan rata dunia. Dia cerita kat kawan-kawan kita orang Islam lah. Dia kata, aku berjalan rata dunia. Aku kagum, dia kata, dengan amalan orang Islam. Dia pergi di India, dia pergi di Pakistan, dia lajak pergi sampai Eropah, dia pergi ke negara barat, dia mai ke negara Arab, dia balik mai ke Malaysia. Dia kata, hampa semayang semua serupa.
bacaan yang sama, serupa. Tapi dia kata, aku tengok agama Hindu, Sami Sungai Petani dengan Sami di Batu Cave baca tak sama. Aku biasa tanya, dia kata, pada Tok Sami ni, pasal apa hamba baca tak sama hak Batu Cave dengan hak Sungai Petani? Dia kata yang penting baca. Cara aku tu tak sama. Sehingga diakui hebatnya. Saya baca dalam satu artikel dalam internet ditulis oleh seorang anak gadis. Anak gadis ni dia cerita, dia duduk di asrama di universiti bersama dengan seorang anak gadis India yang beragama Hindu. Anak gadis India ni, dia suka baca buku-buku Islam. Kemudian sampai satu hari bulan Ramadan, dia tak makan. Jadi anak gadis Islam kita ni tanyalah kawan, pasal apa hang tak makan hari ni? Bukan puasa ni kami. Dia pun sudah mula belajar berpuasa. Pasal apa yang hang puasa? Dia kata hasil daripada pembacaan dia terlalu tertarik dengan Islam. Pasal apa? Sistem ibadah dalam Islam hebat. Tak mana hebat dia? Islam menyelesaikan semua benda hanya melalui sembahyang ya. Seseorang manusia yang ada masalah, berdepan dengan dilema nak tentukan keputusan, Islam ada sembahyang nama sunat istikharah. Aku kagum, dia kata. Bila mana seseorang manusia ada hajat dengan Tuhan, dia ada sembahyang nama sembahyang hajat. Bila dia kesempitan hidup, rasa rezekinya, rasa macam payah, rasa susah nak boleh dan sebagainya, dia ada sembahyang sunat duha. Sampailah anak gadis ni cerita, anak gadis Islam ni cerita tu, perbualan dia berkenaan dengan perbualan dengan anak gadis India beragama Hindu ni. Sampai satu hari dia kata, aku tengok-tengok dia sudah sujud sembahyang terus. Dia pun tanya kepada anak gadis India ni yang sembahyang ni hang sembah apa? Pasal dia tak tahu bila masuk Islam ni hang sembahyang ni sembah apa. Anak gadis India ni jawab, aku sembah Tuhan yang satu. Hanya kerana melihat indahnya ibadat yang ada dalam Islam, akhirnya dia juga masuk Islam. Hebat tuan-tuan. Itu Islam. Kalau kita tengok sistem kekeluargaan, bila sandak saja dengan Islam, sistem kekeluargaan Islam indah. Tuan-tuan baca kisah-kisah di barat, Allahu Akbar. Anak empat orang lah pasangan tu baru menikah. Habis ni hak mai anak ni baru duk try 4 orang. Tapi Islam membentuk keluarga, subhanallah. Nak membina keluarga Islam, nak dapat pasangan, Allahu Rabbi, dia mula daripada, kalau orang tua kita dari merisik, dari menengok, dari meminang, proses satu, sehingga terbentuk keluarga bermula daripada akad perkahwinan. Dan mula di situ kita dapat menyaksikan bagaimana indahnya pembentukan keluarga, hubungan, kemudian membentuk keluarga, menjaga hubungan suami isteri, anak-anak. Memang sangat indah dalam keluarga. Sama muamalah, sama sistem sosial, sama sistem ekonomi, sebut apa sistem, hebat. Tapi tuan-tuan, orang tak boleh nampak semua sistem-sistem itu dengan terang, dengan jelas, melainkan tuan-tuan apabila tertegaknya sistem pentadbiran dan pemerintahan Islam. Bila tertegak sahaja sistem pemerintahan dan pentadbiran Islam, waktu tu orang nampak hebatnya keadilan Islam. Nampak terus. Hak cantik ibadat tadi seorang dua nampak, hak cantik keluarga tadi seorang dua, hak cantik sistem sosial tadi tak dapat dilihat. Tapi bila tertegak pentadbiran Islam, waktu tu semua dapat tengok.
Sebab itu di zaman Saidina Umar Al-Khattab, tuan-tuan, banyak negara-negara kecil mai pemimpinnya berjumpa dengan Saidina Umar, minta untuk bernaung di bawah kerajaan Islam. Pasal apa? Keadilan. Mai mana keadilan para sahabat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditunjukkan dalam kehidupan. Tuan, satu kisah yang saya selalu ulang tentang Saidina Umar Al-Khattab, keadilannya sangat luar biasa. Bila dia diadu oleh seorang Yahudi yang mai daripada Mesir. Mesir dibuka oleh sahabat yang bernama Saidina Amr bin As. Amr bin As buka Mesir, dia maju ke Mesir, dia bangunkan rumah-rumah Allah di Mesir, dia tuan-tuan bangunkan umat yang ada di Mesir. Bila sampai satu masa dia rasa ke Mesir ini terus perlu dibangun, dia nak bina sebuah masjid yang besar. Nak bina masjid yang besar, ada kena pasti satu kawasan tanah, tiba-tiba daripada keluasan tanah yang ada bahagian milik Yahudi. Hantar orang pergi runding, nak beli tak mau jual. Pasal nak buat masjid mana boleh. Akhirnya oleh kerana tanah ni sangat sesuai, sikit sangat yang ada bahagian Yahudi ni duduk tahan juga. Runding tak jalan, tawar harga tinggi tak jalan. Lama dia pun naik angin. Kalau macam ni kita rampai. Buat akta tanah nak rampai. Jadi bila buat tuan-tuan nak rampai tanah, si Yahudi ni rasa apa? Aku dah tak ada tempat dah nak mengadu, tak ada tempat dah untuk aku nak menceritakan masalah aku. Akhirnya dia bermusafir daripada Mesir mai ke Madinah. Pi mana? Nak cari Putrajaya lah. Putrajaya lah Madinah waktu tu. Pi tuan-tuan sampai di Madinah ni, nak sampai ni dia pun tak tahu apa akan jadi. Nak pi Madinah, adakah Saidina Umar terima dia, layan dia, dengar apa yang dia akan adu. Tapi bila pi tanya orang di mana khalifah, orang tunjuk, subhanallah, khalifah hidup dalam keadaan sederhana. Bila tuan-tuan berjumpa dengan khalifah, cerita masalah dia, khalifah dengar. Habis semua. Khalifah kata, wahai si Yahudi, kamu keluar, pergi cari mai satu tulang, pomai ke aku. Dia pun khalifah perintah, keluar pergi cari tulang seketui panjang. Pomai. Saidina Umar cabut pedang. Dia garis di atas tulang ini satu garisan panjang lurus. Daripada atas dia tarik sampai bawah. Dia bagi pada Yahudi, buat balik, bagi pada Amr bin As. Temenung Yahudi ni. Aku main mengadu masalah aku. Bagi ketua tulang ni nak buat apa? Ketua tulang lagu ni Mesir berkejah. Ni main sampai Madinah ni. Tak ada pun bagilah sekeping surat, cop mohon tentu Umar Al-Khattab, khalifah, Amirul Mukminin. Jadi buat balik pi dekat gubernur tu, tahanlah kira juga. Ni buat balik tulang seketui, garis panjang. Tapi oleh kerana Saidina Umar kata buat balik, serah kepada Amr bin As, dia pun balik, jaga betul-betul tulang ni sampai di Mesir, cari Amr bin As gubernur, terus bagi tulang. Marahlah kawan ni. Buat main nasi mandi apa tahan juga. Buat main tulang ni tulang apa ni? Yahudi ni kata, wahai gubernur, saya dah mengadu masalah saya kepada Amirul Mukminin Umar. Umar bagi tulang ni seketui. Sebut nama Umar bagi tulang seketui tuan-tuan, Amr bin As sudah mula ketak tangan. Perhati pula dia tulang ni, kot dia tulis apa? Tengok-tengok satu garis panjang, lurus macam tu. Dia tahu ni garis ni bukan buat dengan paku, garis ni pedang. Terus Amr kata apa? Wahai Yahudi, kamu nak apa? Aku akan terima permintaan kamu. Aku layan kehendak kamu. Kamu nak apa? Aku bagi.
Terkejutlah Yahudi ni, apa siapa jadi berubah ni? Hak tadi tak sangka derai, hak sebelum ni tak sangka tegas, hari ni jadi lembut macam ni, pasal apa? Amr bin As jawab. Dia kata, wahai Yahudi, ini adalah amaran keras daripada khalifah. Amaran ke mana aku tak faham. Amarannya bila digaris pada tulang ini dengan garisan lurus dengan mata pedang, aku faham. Amaran daripada Umar Al-Khattab kepada aku, wahai Amru, adillah olehmu, kalau tak adil, mata pedang ajak kamu. Satu. Yang kedua, pasal apa dia garis atas tulang? Sebab garisan atas tulang nak mengingatkan aku, kata Amru, wahai Amru, kalau kamu tak diperbetulkan di dunia, satu hari kamu mati, kamu akan jadi tulang macam ni. Kamu jawab dengan Allah Ta'ala. Allahu Rabbi. Yahudi ni dengar macam tu, tuan-tuan. Apa jadi pada dia? Dia kata, kalau macam tu, wahai Tuan Gubernur, saya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mengucap 2 kalimah syahadah, masuk Islam. Dia kata, wahai Gubernur, tanah saya, hak saya tak bagi itu, lah saya wakafkan untuk buat masjid. Inilah keadilan. Yang dikatakan keadilan hanya kerana dengar satu masalah, hanya kerana bersedia menyelesaikan masalah seorang rakyat, Yahudi boleh masuk Islam. Tu dia, tuan-tuan, indahnya, keindahan yang ditunjukkan oleh keadilan. Keadilan ini paksinya di mana? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi contoh teladan kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian yang ketiga, tuan-tuan, yang ketiga, wal hubbu fitratuh. Kasih sayang, hub, adalah fitrahnya. Fitrah, jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, jiwa, tuan-tuan, cinta, mencintai. Pasal tuan-tuan, Nabi dengan sahabat, kita baca hadis Nabi dengan Sayyidina Muaz bin Jabal, masyhur hadis ni. Nabi pernah pegang tangan Sayyidina Muaz, salam, Muaz, aku cinta kepada kamu. Terus terang Nabi sebut, kerana cinta aku kepada kamu, aku nak pesan, setiap kali kamu selesai menunaikan solat fardu, jangan tinggal doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu doa yang diajak oleh Nabi sebagai tanda cinta Nabi kepada Sayyidina Muaz bin Jabal. Kita kadang-kadang lagu tu juga kan, pergi jumpa kawan gosok belakang, Pak Abang, aku ni dengan hang sayang kan, teringat selalu main rokok sebatang. Tu orang kita. Dia pergi gosok belakang tu ada pasal lah tu. Bukan gosok saja. Tu kita. Tapi Nabi ni dia buktikan cinta dia, dia habaq. Sebab tu kita baca Riyadhus Shalihin, ada tajuk khusus. Kita boleh pi habaq pada kawan kita, dituntut untuk kita habaq, kita sayang kat dia. Kita sayang kat dia, kita ambil dia menjadi macam saudara kita, kan? Ini, tuan-tuan, adalah satu sifat daripada sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hubungannya dengan manusia. Orang dapat tengok, oh, ini kemanusiaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi kata, wala tu'minu, kamu tak beriman dengan keimanan yang sempurna, hatta tahabbu, sehingga kamu saling kasih mengasihi, sayang menyayangi di antara satu sama lain. Sebab tu salah satu sifat orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Bukan sekadar mereka kasih di antara mereka, mereka dengan Tuhan saling kasih mengasihi.
Maka Nabi SAW telah tunjukkan contoh. Dia dengan Tuhan, dia dengan manusia, dari sudut cinta, kecintaannya sangat tinggi. Sebab tu tuan-tuan, dekat nak wafat, semua kita tahu, biasa dengar dekat nak wafat tu Nabi duk sebut apa? Ummati, ummati. Kita hak jadi guru pun, dekat nak mati jarang dengar guru kata murid aku, jarang. Tak ada tuan-tuan tok guru, tak ada guru yang waktu nak mati duk sebut murid aku, murid aku. Kalau sebut murid aku, anak-anak tepi pekat cemburu lah, ayah duk kira murid dia, yang kita tak peduli. Tapi Nabi dengan umat, Allahu Akbar. Kita ingat kok berhenti sekadar tu saja. Tak, Nabi Muhammad di padang mahsyar, Nabi melalui sirat sampai pergi seberang sana. Duk seberang sana dah. Duk di seberang sana artinya Nabi boleh masuk syurga dah. Pintu syurga sudah terbuka untuk Nabi. Bidadari duk tunggu dah. Segala macam kenikmatan syurga Nabi boleh rasai dah pada waktu tu. Tapi Nabi tunggu di kepala titi. Tunggu di kepala sirat tu. Tunggu di situ. Nabi tengok umat dia lalu. Allah hak lalu macam-macam lah. Hak merangkak, hak duduk meragai, hak duduk menyulung, hak apa semua ni. Waktu lalu tu Nabi duduk kata apa? Allahumma salim salim. Ya Allah, ya Tuhan, selamatlah umat aku, selamatlah umat aku. Apa ni tuan-tuan? Inilah kecintaan Nabi. Sayang sungguh Nabi, cinta sungguh Nabi kepada umat ini. Sebab tuan-tuan yang dikasihi sekalian, kita nak kena ambil sifat tu buh ke diri kita. Kalau Nabi memiliki kemanusiaan, sesama manusia ini sangat tinggi dalam bentuk cinta kepada sesama manusia, kesan daripada cinta tu Nabi buat apa? Berusaha untuk menyelamatkan manusia daripada api neraka Allah. Itu tanda cinta kepada manusia, tanda kasih pada manusia, pada umat. Berusaha untuk selamatkan umat daripada api neraka Allah. Sebab tu dalam satu hadis Nabi kata, masali wa masalukum, kalau nak dibuat perumpamaan aku dengan kamu, kamasali rajulin au qadanara, sama seperti satu orang laki-laki. Boleh jadi dia duduk di malam yang gelap, dalam ketakutan, kesejukan, dia pun nyalakan satu unggun api. Nyala unggun api ni untuk apa? Nak dapat cahaya. Untuk apa? Nak dapat panas. Untuk apa? Nak hilangkan takut. Pasal unggun api binatang buas takut. Faja'alal janadib wal farash yaqa'na fiha. Tiba-tiba apa hak jadi masalahnya ialah terbang. Binatang-binatang malam ni, kupu-kupu, belalang, katu, katu ni terbang malam ni, nampak cahaya pekat terekam pi, terjun dalam tu. Wa huwa yazubbuhunna anha. Laki-laki tadi kata Nabi, sedaya mungkin duk halau. Aku nyala ke api bukan nak bagi hampa terjun, aku nak dapat cahaya. Tapi yang hampa pi terjun pasal apa? Kemudian Nabi sebut dalam sambungan hadis, Nabi kata, wa ana akhizun. Nak tunjuk sayangnya Nabi kepada umat, Nabi tunjuk ke diri dia, aku, kata Nabi, akhizun, aku pegang, bihujazikum anin nar, tali ikat pinggang kamu daripada kamu jatuh dalam api neraka. Sedaya mungkin kata dia, aku duk pegang tali ikat pinggang kamu. Tali ikat pinggang ni nak abang Nabi pegang tempat hak paling kemah. Kalau kita pakai kain belekat gulung, pergi dia tarik bawah, rongkai gulung tu habis. Kalau pakai seluar, tempat hak paling kemah seluar ni, kalau pergi tarik kaki boleh jadi koyak seluar. Tapi kalau tang ikat pinggang, tang buh tali pinggang tu kemah. Nabi kata aku pegang tang tu. Tapi sayang, wa antum tafallatuna min yadi,
Tapi hampa kata Nabi, umat aku ni ada dari kalangan mereka dia kelepiak. Saya guna bahasa Kedah. Hak tulis punya kelepiak. Jadi dia kelepiak, aku duk pegang tu, dia kai terlepas api, jatuhlah api. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam dunia kita banyak tak benda yang menjadi tarikan? Banyak. Demikian binatang-binatang hak terbang ni, Nabi ibaratkan manusia, umat dia macam binatang-binatang terbang malam. Tengok cahaya, pekat terekam pi. Demikian umat ni, dalam hidup dia di dunia, banyak dia duk tengok benda-benda yang menjadi tarikan, pekat terekam pi. Dia tak tahu benda hak jadi tarikan, terekam pi itu terekam nak jatuh dalam api neraka. Maka Nabi pun pegang, Nabi pegang umat ni, jangan pi, jangan terjun, nanti kamu akan binasa. Kita tak ada rasa pun Nabi pegang. Ada tuan-tuan duk rasa siapa pegang pinggang? Tak ada. Naik motor tadi ada lah orang perempuan kita pegang pinggang kita. Tak ada, Nabi tak ada pegang pun. Maksud pegang pinggang daripada tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah agama yang Nabi tinggalkan. Agama itulah hadut pegang kita. Agama ni pegang kita, dia kawal kita, dia jaga kita. Tapi ada ke tidak manusia yang kelepiak daripada agama? Berkenyah. Dia kelepiak daripada agama, terlepas api. Terlepas api, jatuh dalam kebinasaan. Tu Nabi nak gambarkan tuan-tuan betapa sayang dia, kasih dia kepada umat ini, sehingga Nabi seolah-olah pegang tiap-tiap umat dia. Dia pegang tuan-tuan tali ikat pinggang. Jangan jatuhlah api neraka, jangan jatuhlah api neraka Allah. Itu kecintaan dan kasih Nabi yang saya sebut tadi. Ambil hak tu, buh ke diri kita. Tuan-tuan, kita ada anak, kita ada tanggungan. Suami tanggung, isteri tanggung anak-anak. Kita ada ahli keluarga, kita adik-adik beradik, kita ada apa tuan-tuan, kita nak kena pakat jaga. Jangan sampai adik beradik kita, orang-orang yang berada di bawah jagaan kita, terjatuh ke dalam api neraka Allah atas kelalaian kita. Itu tanda sayang. Ni sayang juga. Anak malam dia buat kerja lah sikit, duduk gantung bendera apa semua. Lepas tu balik pukul 2-3 pagi tuan-tuan, tengok duk tidur pasal kesian. Subuh tak mayang ni, biar pilah kesian kat dia. Air gerak tu, biar pilah kesian. Kan? Jadi kononnya tu tanda cinta tu. Pasal apa tak gerak nak makik subuh? Kesian. Sebagai tanda cinta ibu kepada anak, biar bagi tidur tak sah makik subuh. Tu bukan cinta, tu nak pelingkup. Cinta kepada anak, pastikan dia tunduk patuh kepada titah perintah Allah Subhanahu wa taala, macam hak Nabi buat sebagai tanda cinta kepada umat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat. Yang keempat ialah wassumu hirfatuh. Wassumu hirfatuh. Sumu maksud dia keluhuran budi. Budi yang luhur adalah hirfatuh, amal pekerjaannya. Ini berdasarkan sebuah hadis Nabi sebut, adabani Rabbi, aku diasuh, dididik oleh Tuhanku. Fa ahsana ta'dibi, yaitu dengan sebaik-baik didikan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila tuan-tuan kita sebut Nabi, satu perkara yang orang bincang tentang Nabi daripada dulu sampai hari ini tak pernah habis. Macam-macam majlis kita buat, itu ini tuan-tuan, nama macam-macam. Satu benda yang orang duk bincang tak pernah habis tentang Nabi. Apa dia? Kepribadian.
kepribadian, syakhsiyah. Pribadi Nabi inilah yang orang duk bercakap, yang bersembang tak pernah habis daripada dulu sampai hari ini. Ketinggian akhlak Nabi, tingginya akhlak Nabi itu sampai Allah sebut, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam la'ala khuluqin azim, berada pada atas daripada akhlak yang agung. La'ala, atas akhlak yang agung. Kita sebut tentu akhlak, Nabi tu ada atas. Nak terjemah ke bahasa Melayu ni, nak abang kata mulia, tingginya akhlak ni, duk cari tuan-tuan bahasa tu, last sekali kita terjemah apa? Luhur. Tu yang guna istilah luhur, keluhuran budi. Keluhuran budi ini adalah satu ayat nak menggambarkan tingginya akhlak. Memang tuan-tuan, kita mengaji dalam kitab tauhid ataupun kitab-kitab lama, biasanya tok-tok guru. Hari kita mula muqaddimah bismillah, alhamdulillah. Bila